dahulu. Okay. Lepas tu kita habiskan latihan bab 9 dan juga kita buat ujian UASA dalam buku tu lah. Okay. Cikgu rasa semua dah ada yang selalu masuk. Izzah Ammar je tak ada kali ni. So, kita tunggu sekejap sampai 85 minit, 84 minit. Okay. Okay. Baik, Cikgu dah cikgu. nampak. Tadi cikgu tak nampak awak, Izzah Ammar. So, cikgu rasa ada 5 orang kelas cikgu untuk tingkatan 1. So, hari ni cikgu nak buat quiz. Okay. So, kita start dengan quiz lah. Okay, so quiz tu merangkumi semua topik. Okay. Okay. So, sepanjang jawab, cikgu nak awak semua mute suara. Okay. Kita buat macam exam sikit. Okay. So, boleh masuk. Cikgu dah bagi link. Okay. So, semua dah masuk. Cikgu start So, sementara awak jawab. Okay. Cikgu nak ke toilet sekejap. Cumanya, kalaulah dah siap. Okay. Awak boleh proceed buat buku awak. Cikgu nak awak proceed buat praktis refleksi bab 9 awak. Okay. Kalau ada yang belum buat. Tapi kalau dah siap lah. Okay.
Farisha dan Hasha masih jawab soalan ke? Ya. Okey. Ya. Okey. Cikgu tunggu.
Okay, so jom kita review soalan. Okay. So, tengok soalan yang pertama. Seorang murid sedang menyukai isi padu cecair bahan kimia dalam kuantiti yang besar untuk diisikan dalam satu radas bagi menjalankan eksperimen. So, antara radas makmal berikut yang manakah sesuai untuk digunakan bagi mengisi bahan kimia tersebut. Okay. So, dia tanya untuk mengisi bahan kimia. So, jawapan dia adalah bika. Okay. So, yang jawab silinder penyukat. So, kalau dia tanya untuk menyukat ataupun untuk mengukur. Okay. Isi padu cecair, baru jawapan dia silinder penyukat. Okey? Boleh kelas? Okay, next. Cyanida ialah bahan kimia yang boleh menyebabkan kematian jika ditelan. So, antara simbol amaran berikut yang manakah patut dilabel pada botol reagen yang mengandungi cyanida. Okay, so dia kena label yang ada gambar tengkorak tu lah. Okay, sebab dia menyebabkan kematian jika ditelan. Okay, so yang keempat tu adalah selalunya untuk asid. Okay, dia mengakis. Okay. Okey, soalan yang ketiga. So, Raja satu menunjukkan lakaran satu sel haiwan. So, struktur sel manakah yang menghasilkan tenaga untuk menyokong aktiviti sel? Okey, so yang menghasilkan tenaga adalah Q. Q tu apa? Q tu adalah mitokondria. Okey, so mitokondria yang menghasilkan tenaga, okey, untuk menyokong aktiviti sel. Okey. So, jawapan dia Q. Okey, soalan nombor 4. Raja 2 menunjukkan susunan radas dalam salah satu langkah menguji kehadiran kanji dalam sehelai daun. So, nyatakan tujuan daun direndam dalam etanol suam. Okey. So, kita kena rendam daun dalam etanol suam untuk menyingkirkan klorofil daripada daun. Okey. So, tu jawapan dia lah. Next. Antara yang berikut, yang manakah bukan tindak balas tubuh badan manusia terhadap peningkatan suhu badan? Okey. So, jawapan dia adalah otot rangka mengecut dan mengendur secara aktif. Okey. Okey, rajah yang ketiga menunjukkan sebatang pokok yang ditinggalkan beberapa hari dalam keadaan cuaca yang panas. So, mengapakah tumbuhan tersebut layu dan berdaun gugur? Okey, so ini adalah untuk mengurangkan kadar transpirasi. Okey, sebab tu dia sebutkan dekat situ cuaca yang sangat panas. Okey. So, tengok yang soalan ketujuh. Raja 4 menunjukkan sistem pembiakan lelaki. So, bahagian manakah yang merembeskan berdalih nutrien untuk membekalkan tenaga kepada sperma? Okay. So, jawapan dia adalah C. Okay. D tu adalah testis. Okay. Ni sistem pembiakan lelaki lah. Okay. Next, soalan 8. So, antara yang berikut, yang manakah bukan perbezaan yang benar antara sel gamet dan sel gamet jantan dan sel gamet betina. Okay, so dia ada kat situ. Sel gamet jantan boleh gerak, sel gamet betina tak boleh bergerak. Okay, sel gamet jantan dihasilkan oleh testis, sel gamet betina dihasilkan oleh ovari. Okay. So, dia cakap juga, okay, sel yang terkecil dalam badan lelaki, sel gamet jantan, dan sel yang terbesar dalam badan keempat lagi. So, jadi adalah D. Dia D tau. Silap dia juga tak lepas. So, jawapan dia D. Sebab dia cakap yang bukan benar. So, yang bukan benar adalah yang faktor genetik. Okay.
So next, antara yang berikut yang mereka benar mengenai bunga yang didebungakan oleh angin. So dia menghasilkan debunga dengan kuantiti yang banyak. Okay. Yang tu dia boleh didebungakan oleh angin. So next, teori kinetik jirim menyatakan, okay, dia kata zarah-zarah sentiasa bergerak pada semua arah. Okay. Lepas tu zarah boleh dilihat menerusi mikroskop cahaya. Semua jirim terdiri daripada atom, molekul dan ion. Dan semua jirim terdiri daripada zarah-zarah yang halus dan diskrit. So, teori kinetik jirim dia menyatakan yang zarah-zarah sentiasa bergerak pada semua arah dan semua jirim terdiri daripada zarah-zarah yang halus dan diskrit. Okey? Itu dua yang awak kena ingat dalam teori kinetik jirim. Okey, next. Rajah 5 menunjukkan pemerhatian yang bagi satu eksperimen. So, proses yang berlaku dalam pemerhatian. Okey, so boleh tengok dekat sini. Mula-mula gel tu dia tidak berwarna. Okey, lepas tu kita ada haplo chrome sulfide, crystal copper. Okay, lepas 2 hari gel tu jadi biru. Okey. So ini adalah proses resapan. Okey, resapan warna daripada hablochrome sulfide kepada gel tersebut. Okey. Next. Antara bahan-bahan berikut yang manakah adalah sebatian. Okey. So sebatian dia terdiri daripada 2 atau lebih atom lain. Okay. So sebatian dekat sini adalah Q dan S. Okay. Boleh nampak dua perbezaan warna atom. Okay, next. Rajah 6 menunjukkan satu campuran air dan minyak masak. So, apakah kaedah yang sesuai untuk mengasingkan komponen-komponen campuran ini? Okay, so dia ada air dan minyak masak. So, kaedah yang sesuai adalah pengampungan. Okay. So next, carta pie berikut menunjukkan komposisi udara. So apakah manfaat komponen X kepada manusia? Okay. So X tu dia punya manfaat adalah digunakan untuk menghasilkan ais kering. Okay, dan digunakan untuk sebagai pemadam kebakaran. So X tu adalah karbon dioksida. Okay. Next, antara yang berikut, yang manakah bukan prinsip pemadaman api? So, bukan prinsip pemadaman api adalah menyiram air pada bahan bakar. Okay, so memutuskan bekalan oksigen betul Kalau awak ada macam tempat terbakar, okay, so cara nak padamkan api adalah kita kena putuskan bekalan oksigen. Okay. So next, antara yang berikut yang manakah merupakan aplikasi cermin cekung. Okay. So cermin cekung aplikasinya adalah untuk cermin kosmetik dan juga cermin pergigian. Okay. Dia kena nampak besar. Okay. So cermin pergigian dan cermin kosmetik lah. Cermin keselamatan dan cermin sisi kereta. Cermin keselamatan tu cermin cembung. Okay. So next, antara yang berikut yang manakah mematuhi hukum tersebut. So dia cakap sudut 7 iaitu I sama dengan sudut pantulan iaitu R. Okay, so yang mematuhi hukum itu adalah jaket keselamatan jalan raya. Okay. Iaitu pantulan lah. Okay, kalau langit berwarna biru tu bukan pantulan, itu serakan warna. Pembentukan pelangi pun sama, itu pembiasan. Pensel kelihatan bengkok dalam air itu pembiasan. So, Rajah 7 menunjukkan percampuran 3 warna primer. So, warna cahaya di kawasan berloret ialah merah campur hijau, awak akan dapat warna kuning. Okay. So, soalan 19.
Makan lapisan atmosfera yang musnahkan dan membakar meteorit adalah mesosfera. Okay, kena hafal ya. Mesosfera. Okay, next. So, antara berikut, yang manakah benar mengenai batu sedimen? Okay. So, batu sedimen terdiri daripada lapisan yang kadangkala berongga dan mengandungi fosil. Okay, this one antara berikut yang manakah merupakan kuantiti asas? So, boleh jawab ni lah. Berat, hal laju, beza keupayaan, jisim. So, jawapan dia jisim. So, sel apakah yang akan mengecut dan mengenduk untuk membolehkan pergerakan? Jawapannya sel otot. So, sel apakah yang membentuk lapisan yang melindungi organ? Nama dia sel epitelium. Okay. So, next. Apakah nutrien yang membantu mencegah wanita hamil daripada mengalami sembelit? So, awak ingat kalau sembelit kita kaitkan dengan serat. Okay, fiber. So, haiwan P hidup di dalam laut pada zon. Haiwan P tu tengok dekat situ. Okay, zon tengah malam. Haiwan Q hidup dalam zon gelap. Haiwan R hidup di dalam laut pada zon permukaan. Okay. So, nyatakan unit SI yang digunakan untuk mengukur isi padu pepejal. So, boleh jawab mililiter. Sebenarnya liter pun boleh. ML boleh. ML. ML besar boleh. Okay. L boleh. So, next kan tunjukkan nama. So, dia tunjukkan silinder penyukat. Okay. Okay, next. Tulis bacaan radas dalam rajah. So, boleh tengok dekat situ. So, bacaannya adalah 43. Okey, dah baca dekat meniscus paling bawah tu. So, 40, 41, 42, 43. Dia belum mencapai 44. Okey. Boleh kelas? Boleh. So, boleh. Okay, good. Okay, so cara awak boleh belajar daripada hydrothermal. Okay. So, isi tempat kosong. So, proses hidroterma melibatkan proses Cikgu tak pemanasan. nampak soalan tu, cikgu. Alamak. Sekejap. Tak nampak soalan. Skrin cikgu tak nampak. Tak nampak, cikgu. Eh? Sekarang nampak tak? Siap, cikgu. Dia ada loading. Boleh? Boleh nampak? Boleh dah. Boleh dah. Okay. So, B tu, proses hidroterma melibatkan proses pemanasan air oleh haba. Okay. Oleh haba daripada bumi yang dipancut keluar melalui lohong hidroterma. Okay. So, proses ini menghasilkan kolam air panas yang sesuai dijadikan destinasi pelancongan. Okay. Boleh kelas? Boleh, cikgu.
Okay, so kita pergi next. Okay, so untuk next, kita belajar untuk jom reka cipta. So dia kata tanah runtuh ialah suatu bencana alam di Malaysia yang berlaku di sepanjang lereng bukit dan cerun curam. So bersempena dengan Minggu Sains di sekolah, kamu ditugaskan untuk mencipta satu simulasi yang menunjukkan bagaimana tanah runtuh boleh berlaku. Okay, gunakan bahan-bahan yang diberi, okay, dan terangkan langkah-langkahnya. Okay, so dia bagi awak bekas plastik, surat khabar, air, tanah dan model rumah Kak Bot. So apa awak nak buat? Mula-mula kita lukis bekas plastik. Okay, lepas tu dalam ni ada surat khabar. Okay, lepas tu dalam ni ada surat khabar dan tanah. Okay, so kita campur surat khabar dan tanah. Lepas tu kita letak model. Okay, lepas tu kan kita dah buat macam tu. Okay, lepas tu kita letak model rumah. Cikgu, oh cikgu. Ya. Untuk saya skrin ni still loading, tak nampak. Masih loading. Yang lain okey tak? Saya tak okey lah. Saya pun tak nampak ego. Tak nampak. Kejap. Kejap. Cikgu stop share kejap. Kejap Dah nampak dah cikgu, terima kasih. Okay. So ini gambar aja. Awak kena lukis. So gambar boleh. Okay. So ni gambar aja yang kena lukis. So untuk penerangan langkah-langkah, ni cikgu tulis Pertama, okay, surat khabar ke dalam bekas plastik. Okay. Yang kedua, so tuangkan tanah ke atas surat khabar
di dalam bekas plastik. Okay, yang ketiga, letakkan model rumah cardboard di atas tanah. Keempat, tuangkan air pada tanah. Untuk menunjukkan kejadian tanah runtuh. Sebab bila awak tuang air, tanah ni akan bergerak lah. Okay. So boleh nampak rumah-rumah tu dia akan runtuh juga bersama tanah tu. Okay. Boleh kelas? Boleh cikgu. Okay. Dah lukis dan salin? Dah. Dah. Ada yang belum? Semua dah? Dah cikgu. Okay. So kita pergi next ya. Okay. So kita tengok praktis refleksi bab 9. So isi tempat kosong dengan komponen bumi yang betul. Okay. So yang pertama tu dia cakap zon hidupan yang terdiri daripada manusia, haiwan dan tumbuhan dan mikroorganisma. So yang benda hidup lah. So benda hidup kita panggil sebagai biosfera. Okay. So next, zon air. Okay. So dia cakap zon air, so hydrosfera. Okay. Ketiga, zon udara. So zon udara adalah atmosfera. Dan zon batu adalah geosfera. So next, padankan jenis batuan dengan cirinya yang betul. So igneous adalah yang mengandungi bahan mineral. Okay, sedimen dia berlapis-lapis, berongga dan mengandungi fosil. So metamorfik adalah lebih keras daripada batuan asalnya. Okay. So next, bulatkan proses eksogen. So proses eksogen adalah hakisan, susutan jisim dan susutan darat, luluh hawa dan juga angkutan dan pengenapan. Okay. So next, namakan 3 contoh geobencana. So geobencana kita adalah tsunami. Boleh cakap tanah runtuh, gempa bumi. Okay. So next, nyatakan benar atau palsu bagi pernyataan berikut. So umur bumi dianggarkan sekitar 4.5 bilion tahun. Okay, so benar. So next, pembentukan fosil mengambil masa selama 50 tahun. So this one adalah palsu. So fosil merupakan bahan bumi yang terbenam dan tertimbus untuk jangka masa yang sangat lama seperti tumbuhan, haiwan dan serangga. And this one benar.
Dan rekod fosil juga memberikan maklumat tentang spesies yang telah hilang dari bumi. Palsu. Dia bukan yang telah hilang, yang pernah wujud. Okay. Okay. So, pembentukan arang batu yang betul. So, pembentukan arang batu bermula dengan Y, Z dan juga X. Okay. Boleh kelas? Boleh. Boleh. Okay. So, kita pergi next. Okay, korang ada tak ujian 1 ni? Ada ego. Ada. Okay. So, cikgu nak kita jawab ujian 1 dulu, bahagian A. So, tolong jawab soalan 1 sampai 5. 2 minit. Okay. Dah? Okay. Dah So, antara ego. kuantiti fizik berikut, yang manakah unit SI? So, unit SI adalah Kelvin. Okay. So, ini untuk suhu. Next. Ketempatan besi ialah 7.9 gram cm-3. So, apakah GCM bagi 20 cm³ besi? Okay. So, jawapan dia adalah 158 gram. So, macam mana nak buat? So, GCM bahagi GCM padu. Awak akan dapat ketempatan lah. Okay, 7.9. So, nak cari GCM 7.9 awak kena darab dengan 20. Pendapat 158. Okay. So next. Ali ingin mengukur ketinggian pintu di bilik darjahnya. Alat pengukur yang manakah sesuai untuk digunakan? So nak ukur pintu. Okay. So jawapan dia adalah B. Next, nombor 4. Suraja di bawah menunjukkan bacaan pada satu termometer makmal. Okay, kalau macam ni, awak kena baca yang bahagian atas ni. Okay, jangan bahagian bawah tau, bahagian atas tu. So, jawapan dia adalah 69. Okay, dia sepatutnya akan dapat 69 lah.
Okay. Next, raja di bawah menunjukkan satu aktiviti yang dijalankan oleh murid tingkatan 1 maju bagi mendapatkan ketepatan satu objek yang tidak sekata. Okay. So, dia bagi isi padu awal 150, isi padu akhir 170. So, nak tahu 170 kena tolak 150 lah. So, isi padu dia 20. So, nak tahu ketepatan 17 bahagi 20. Okay. So, awak sepatutnya dapat C. 0.85. So, kena ingat ni adalah formula untuk kira ketempatan. Okay. So, ada soalan kelas? Tak ada, Ego. Tak ada cikgu. Okay. So, cikgu rasa cikgu stop sampai sini. So, cikgu nak awak habiskan sampai muka surat 98. Okay, sampai sini. Okay, boleh kelas? Boleh. Okay. Okay. So, kalau tak ada soalan, cikgu rasa cikgu habiskan kelas hari ini. So, terima kasih semua. Jumpa awak next class. Bye. Assalamualaikum. Salah nasi, Terima Ego. kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama.